Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kami bercuti kat Riverside Homestay, Kuala Rompin, Pahang. Tempat ni memang cantik sebab betul-betul tepi sungai. Jadi kali ini kami bukan setakat bercuti tapi nak cuba nasib mancing kat sini. Okay, Kimi. Ni Awish. Dalam tutung. Ni dia muara sungai hadapan Riverside Homestay. Sebelum turun memancing, kita isi perut dulu. Orang kata kalau perut lapar, susah nak fokus. Mancing waktu malam ni, satu benda je jangan lupa. Lotion halang nyamuk. Ikan belum tentu makan umpan kita, tapi nyamuk memang confirm makan kita dulu. Kat tepi sungai ni memang syok, tapi nyamuk pun datang bercuti sekali. Jadi kita bagi perlindungan awal. Okey, nyamuk settle. Sekarang kita tunggu ikan pula yang datang menyerah diri. Kita tak ada lighter. Ada lah. Ya. Tak ada ngau bunyi. Mana tu? Pasang tu. Oh. Hilang. Minggu hati rasa girang. Pancing di siap pembeli datang. Santai-santai di tepi sungai. Makanan minuman siap terhidang. Stres pun hilang seketika. Healing rasa bahagia. Angin sepoi bawa ketenangan. Kelak tawa penuh keceriaan. Pancing oh pancing, nasi kadang lumayan. Ini apa nama yang biru tu? Obot. Bukan. Sebab tu nama dia Beautiful River. Obot. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari kedua kami di Riverside Homestay Kuala Rompin. Alhamdulillah, cuaca yang baik. Syukur segala nikmat yang diberikan olehnya. Kadang dalam kesibukan harian kita perlukan juga masa berhenti sekejap untuk menikmati keindahan alam macam ni. Tadi nyari macam bukan naik ke todak. Anak kalau baik. Ada ni. Kau tengok kat sana. Tu jauh. Ya awak. Mana kat Allah? Besar lah. Besar tu. Tu nak makan udang. Dia alah, dia kan bukan ada roti. Tali kau. Cepat. Sekusut lagi.
Gua gagal. Betul. Ada. Hanya macam pastikan kecil dia. Alah comelnya. Ikan tadi je. Ha, ikan tadi. Gerut-gerut. Okey, cash and release. Comelnya. Tak apa, ambil gambar dekat, nampak besar. Aduh, kejap. Orang ni dapat. Dapat duit tu. Alah. Gerut-gerut. Anak. Cash and release ah. Oh. Akhirnya dapat juga adik. Okey. Okey enggak? Gambar tu. Okey. Jap, jap, jap. Ah. Selain pemandangan sungai yang cantik, nampaknya homestay ni ada kebun kecil berbagai pokok-pokok herba. Nampak banyak pokok 5 purut kat sini. Aku ada minta izin minta sikit buah 5 purut ni dengan owner homestay ni. Limau purut ni untuk basuh ikan. Okey gengs, itu saja vlog memancing kami di Riverside Homestay Kuala Rompin. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi dalam trip memancing yang akan datang. Assalamualaikum. Tak kuat. Tak kuat. Dah. Jom. Tengok ni apa? Apa pun tak kuat. Jom. Ada nak tutup. Dah jom cepat.